adalah satu penghormatan bagi parti untuk berdiri di sini sempena peristiwa penting dalam sejarah ini. Peresmian Pusat Pengeluaran Benih Padi Sah ini merupakan bukti komitmen bersama terhadap usaha memastikan keseimbangan ekosistem industri padi dan beras negara dalam tempoh jangka panjang. Ampun tuanku, sukacita patut maklumkan Pusat Pengeluaran Benih Padi Sah ini dilengkapi dengan mesin dan teknologi yang terkini serta canggih bagi memastikan kualiti benih padi yang disediakan memenuhi tahap kualiti yang ditetapkan kerajaan. Di samping itu, pewujudan Pusat Pengeluaran Benih Padi Sah ini turut membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Ampun tuanku, tahun ini Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi tumpuan kepada dua agenda utama, yaitu mereformasi industri padi dan beras negara serta meningkatkan produktiviti ruminan, terutamanya pengeluaran daging lembu dan kerbau. Untuk perhatian kita semua, memang masalah padi dan beras ini hendaklah kita tumpu, kerana kita tidak boleh bergantung selamanya kepada import. Konflik yang mungkin sampai ke tutus peristiwa yang tidak diingini antara Pakistan dan India, ia akan memberi kesan kepada Malaysia dalam hal beras ini. Kita doakan semoga tidak berlaku konflik itu, dan pada kita pula adalah bersedia supaya sampai ke peringkat tercapai kecukupan beras bagi penduduk di Malaysia ini. Reformasi industri padi dan beras tidak hanya bertujuan untuk kemandirian bekalan, tetapi juga untuk membawa industri ke tahap yang lebih tinggi serta meningkatkan pendapatan serta pesawah kita, para pesawah kita. Kini kadar penggunaan beras yang bertambah bermaksud pengeluaran padi perlu ditingkatkan dengan keperluan penggunaan benih padi sah yang bermutu oleh pesawah di lapangan. Ianya bermaksud kita perlu capai sekurang-kurangnya 71% pengeluaran beras berbanding sekarang hanya 56% dengan faktor cuaca yang menyebabkan kekurangan hasil. KPKM telah merangka 4 bertujuan meningkatkan daya saing industri, memperkukuh kebajikan pesawah serta menjamin keterjaminan bekalan beras negara. Negara jiran kita Indonesia yang penduduknya lebih kurang 280 juta, mereka telah mencapai kecukupan beras untuk negara mereka. Bahkan mereka sudah mampu untuk mengekspornya. 4 komponen itu ialah pengukuhan infrastruktur pengairan di kawasan dalam dan luar jelapang padi negara, pembangunan jelapang padi baru, pembangunan jelapang padi baru negara di Sabah dan Sarawak, pembangunan semula sawah-sawah terbiar di seluruh negara, dan penginstrukturan semula sistem rantaian nilai industri padi dan beras negara. Ampun tuanku, sesungguhnya upacara pada hari ini juga merupakan wacana untuk parti menzahirkan ikhtiram terhadap usaha dan keupayaan pertubuhan peladang negeri Perak dan industri padi dan beras negara. Kehadiran tuanku akan memerangsangkan lagi kami semua untuk bekerja ke arah kecukupan beras, terutama di negeri Perak dan di Malaysia ini. Pusat Pengeluaran Benih Padi Sah ini mampu menghasilkan kira-kira 250,000 beg benih padi sah dengan kapasiti pengeluaran 5,000 metrik tan setahun yang akan memberi manfaat kepada 16,000 pesawat di negeri Perak, khususnya dengan keluasan tanaman padi seluas 36,000 hektar. Bagi memenuhi keperluan pesawat dan melengkapkan rantaian nilai industri padi, terdapat 4 pusat pengeluaran benih padi sah di bawah institusi peladang, yaitu Pertubuhan Peladang PPK Lahar Bubu, Pulau Pinang berkapasiti 5,000 tan metrik setahun, Pertubuhan Peladang Negeri Kedah
yang beroperasi di bawah sub operasi PPK Lahar Bubu dan Pertubuhan Peladang Negeri Selangor yang masih menanti kelulusan kota pengeluaran. Patut percaya, setelah tertubuhnya sebuah pusat pengeluaran benih padi sah, pembangunan daerah ini juga menyusul tiba. Pembangunan ekonomi dan sosial adalah sebahagian daripada manfaat yang diterima masyarakat di sekitar ini, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Ampun tuanku, pusat pengeluaran benih padi sah ini dibuka hanya untuk institusi peladang. Ia adalah untuk seluruh masyarakat. Dia bukan hanya untuk institusi peladang, tetapi ianya adalah untuk seluruh masyarakat. Patut percaya pada kuasa, kerjasama dan kepentingan menjalin hubungan kukuh dengan rakan kongsi tempatan nasional dan global. Pada masa hadapan, pusat pengeluaran benih padi sah PPN Perak ini bakal berdiri teguh sebagai pusat rojokan tempat di mana benih padi sah yang berkualiti dan memenuhi keperluan masyarakat pesawah disediakan. Ampun tuanku, sebagai penutup, patut sekali lagi merapat sembah, menunjung kasih yang setinggi-tinggi kasih di atas limpah duli-duli tuanku mencemanduli berangkat ke majlis ini, dan kepada semua pihak yang memberi kerjasama untuk menjayakan program hari ini, patut turut mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan dalam penganjuran majlis atau terdapat apa jua kesilapan tutur bicara, patut memohon ampun. Selanjutnya, patut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan akan terus dikurniakan kesihatan serta terus kekal di singgasana dan dapat memerintah kebesaran, kedaulatan dan kesejahteraan. Patut juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan dan Duli Yang Maha Mulia Raja Pemaisuri Perak Darul Ridwan, putri-putri baginda dan seluruh kerabat diraja sentiasa dalam lindungan, dilanjutkan usia dan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat selama-lamanya. Amin ya Rabbil Alamin. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patih, mohon diampun. Patih menjunjung kasih tuanku.